Cara bina dashboard KPI utama, kajian dan servis farmasi hospital dan klinik. Dashboard ni boleh tahu total fasiliti, total dan jenis KPI yang dah capai dan belum capai, purata capai serta bilangan dan indeks capai. Juga total kajian dah present dan terbit. Jom bina. Tulis analisis KPI utama, kajian dan servis farmasi dan bina 6 slicer untuk fasiliti, tempoh, capai or belum, jenis dan kategori KPI. Dan bina 7 kad untuk total fasiliti dan KPI, total kajian dah present dan terbit, total KPI dah capai dan belum capai, serta purata capai KPI. Dan bina bar dan kolom chart untuk bil present dan terbit ikut fasiliti dan tempoh, juga ikut jenis dan kategori KPI. Dan bina donut chart untuk pecahan capai or belum capai, dan bina slicer untuk gambar hospital. Dan bina matrix table untuk perincian KPI untuk tiap hospital beserta status dan nilai pencapaian. Siap? Senang kan? Nak belajar dan dapatkan dashboard ni? Klik profile.